Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ini kita nak bagi special offer harga pecah, harga letup, harga gila. Tengok video ni sampai habis. Lama saya tak buat video. Hari ni abang boleh dengar harga murah ke mahal. Selepas tengok video ni, abang komen. Kalau rasa murah, abang komen AR murah. Yang mana belum subscribe channel kami, subscribe sekarang. Kalau boleh support sikit, komen-komen sikit bang. Okay. So hari ni saya nak review semua kereta, nak bagi tahu harga dalam satu video. Jangan skip video ni. Memang untung. Yang mana tengok video ni, saya bukan jual kereta rosak, bukan kereta bermasalah. Saya jual kereta yang elok, yang berkualiti, yang boleh pakai lagi 5 ke 10 ke 20 tahun, tak ada masalah. Okey, abang dengar dulu bang. Abang tengok saya bagi offer kau. Bukan RM1,000 tapi bagi RM5,000 untuk Audi. Yang ini kita diskaun sebanyak RM5,000. Harga asal 25k. Sekarang saya nak bagi diskaun 5k. Harga jadi RM20,000 saja. Bang, ini bukan 1.8 liter bang. Ini 2.0 liter S-Line Quattro. Quattro bang, yang ini kereta UK spec, kereta masih cantik, masih elok. Dalaman interior abang tengok sendiri. Dalaman punyalah cantik macam ni bang. Ini original S-Line bang, S-Line 2.0 liter bang. Kereta memang padu, mantap, masih berkilat lagi. Masa baru 300 lebih. Sekarang saya nak jual hanya RM20,000. Bang, orang lain jual 1.8 liter, bukan Quattro, bukan all wheel drive. Saya punya Quattro all wheel drive 4x4. Mana abang nak dapat? RM20,000 sahaja. Ini barang performance, handling memang mantap. Tapi tahun dia 2011 tak silap saya. Saya cek balik tahun dia bang. Okey, tahun 2011. Tapi kalau abang nak tahun baru, ambil yang sebelah. Yang sebelah pun saya bagi special offer. Yang ini kita nak jual RM25,000. Abang datang cepat, abang ambil bang. Abang tengok harga RM25,000. Bang, tahun kereta ni lagi baru. Yang ini enjin 1.8 liter turbocharger. Tahun kereta 2012. Harga 30k. Saya bagi 25k. Abang datang kedai, saya bagi 25k. Tapi abang tengok video ni. Yang ini kita bukan buat marketing biasa-biasa bang. Ini marketing luar biasa. Diskaun RM5,000. Saya bagi abang hanya RM20,000 sahaja. Bang, mana abang nak dapat RM20,000? Bang, ini dah barang cantik bang. Okey, tahun 2012. Kalau abang rasa Volkswagen, Audi, jangan dek. Saya takut nak pakai. Kalau abang takut, jangan beli. Ini orang untuk betul-betul berani. Orang yang nak pakai kereta Continental tapi harga murah, datang ke AR Speed World. AR Speed World ni semua ada. Tak ada yang tak ada. Kereta mewah, kereta Continental pun harga murah. Kereta kecil pun harga murah. MPV pun bawah 20. Kereta tahun baru pun bawah 20. Okey bang, sekarang kita sembang pasal Persona. Yang ini tahun kereta 2016. Tahun lagi baru, mesti harga lagi mahal. Tapi AR Speed World sentiasa, okey, kita support, kita bantu untuk rakyat kita. Kita bagi harga jackpot. Siapa nak datang ambil, siapa nak saja bang. Kalau yang tak nak, jangan tengok video ni. Yang ni saya bagi betul-betul jackpot. Saya nak lepaskan RM17,000 bang. Ini kereta saya jual 25, last 20. Memang dah murah. Tapi dalam video ni saya dah janji saya nak bagi harga pecah. Abang beli bang. RM17,000. Abang tengok nombor plate 791. Warna macam ni banyak ada. Ada yang 25, ada yang 20. Yang ini saya nak bagi RM17,000 sahaja. Kalau abang tak nak Persona, abang nak kereta kecil ataupun nak Nissan Selfie, ambil yang ini bang. Ini Nissan Selfie, kereta cat dah buat, kereta dah siap sport rim. Bang, kereta cantik. Spoiler kita bagi sekali. Ini spoiler yang paling termahal saya rasa bang. Abang tengok ni. Ini spoiler kalau abang parking dekat tempat-tempat tak elok, memang dah kena rembak dah. Ini spoiler carbon fiber celup. Saya bagi sekali.
Kereta ni cantik. Ni kereta macam ayah saya minat lah bang. Okey. Masa baru bang, bukan 50,000 bang. Masa baru harga kereta ni cukup mahal. 100k lebih. Tapi sekarang bukan 100k, bukan 50k, bukan 30, bukan 25. Saya nak jual hanya RM20,000 saja. RM20,000 bang, ini Nissan Selfie. Okey, bukan Nissan Almera. Kalau Almera bawa tu bolehlah bang, biasa-biasa. Tapi abang tengok yang ini punya mewah dia, level dia lain bang. Mewah dia. Kereta ni sangat-sangat soft. Gearbox dia pun masih cantik. Aircon okey. Interior cantik macam ni bang. Saya jual RM20,000. Abang cakap mahal bang. Okey. Kalau abang rasa mahal, tak apa bang. Tak apa. Jangan risau. Yang mana tengok video ni, saya pecahkan harga. Kalau tak pecah, itu bukan Rahim. Saya bagi RM17,000. Abang datang, abang beli. Beli sekarang bang. Okey, kalau abang tak nak juga, abang ambil Passat ni. Passat ni saya nak jual 25k. Okey, kalau abang nak kereta Continental, tapi level macam Continental, nak kereta Jepun, abang kena ambil Mazda. Mazda ni bang, handling, performance, sama macam kereta Continental. Dia tak sama macam Toyota dengan Honda bang. Dia lagi upgrade. Ramai tak kenal Mazda ni bang. Sebenarnya Mazda ni dia curi habis. Dia tiru habis sama level dengan kereta Continental. Dia punya speed ke, dia punya power ke, semua. Abang tengok kereta ni body pun mantap lagi. Body dia pun berat. Okay. Yang ini bang, SVT Mazda 6. Kereta ni sangat cantik bang. Cat dia pun cantik. Cuma yang ini kita tak cuci lagi. Okay. So abang tengok dalaman interior kereta ni. Tengok bang, abang tengok mesti beli punya. Level abang tengok macam BM. Tapi kereta ni senang jaga. Kalau abang compare dengan BM ke Audi ke kereta-kereta konti, inilah paling senang. Abang tengok si ada pedal shift, dashboard dia cantik, seat dia cantik macam ni, ada memori, ada auto, ada push start, ada sunroof paling penting. Ini bang bawa highway 200, steering dia bang, memang lembut, memang sedap. Tak ada buang kereta ni. Abang tengok dia punya sistem AFS apalah, DSC lah. Spek dia memang banyak. Selalu abang beli Porsche saja ada sound system Bosch bang. Ini kereta murah pun dah ada sound system Bosch. Okey, sekarang harga bang. Harga masa baru 100,000 lebih. Saya jual 28,000. Disebabkan video ni saya bagi abang RM20,000 saja. RM20,000 dah murah. Memang murah tu murah sangat-sangat-sangat. Okey, kalau abang nak lagi apa lagi? Abang nak Toyota Corolla Altis. Okey, Toyota Corolla Altis yang tahun 2010. Ini bukan model lama, ini model facelift. Abang tengok ni muka facelift. Ini muka facelift. Kereta masih elok. Minyak dia sangat jimat. Ramai yang cari Vios Dugong. Bang, dari Vios Dugong bang, ini Altis lagi sedap bawa, lagi besar, lagi sedap. Minyak dia pun jimat bang. Abang tengok harga ni, 30k. Bukan 2010 bang, maaf ini 2012 bang. Tahun dia dah agak baru dah. Okey bang, so harga last paling nego dah tolak diskaun semua RM20,000 saja. Yang ini bang kereta masih cantik, jangan risau. Yang ini abang nampak ni, ni tinta saja, nanti saya akan buang tinta-tinta ni semua. Okey, saya bagi cantik, saya bagi cun-cun. Harga murah je RM20,000 Toyota Corolla Altis model facelift. Okey, kalau abang nak yang dah siap buat, dah siap make up, dah siap touch up, okey, cantik macam baru, ambil yang ini bang. Ini tahun 2012, cuma beza yang sebelah tu 1.6. Yang silver ni 1.8 G spec. Yang ini E. Abang tengok ni, dia punya rim pun lain. Dia punya kat sini pun tak ada chrome. Okey, spek kosong. Yang ini memang kosong. Yang ini spek yang full spek. Okey. Model baru, model facelift. Abang tengok rim dah tukar aftermarket, tayar baru. Kereta ni bang, dalaman interior warna hitam. Abang nak beli Altis yang dalaman interior warna hitam memang mahal. Okey, G-Spec steering lain, abang tengok aircon digital, dalaman semua cantik bang. Harga kita nak jual RM30,000. Offer 5 hari saja 30k.
So barang ni saya cakap terus terang, kereta sangat-sangat cantik bang. Sangat-sangat cantik, dah siap lower, dah siap make up, macam baru. Memang macam baru kereta ni. So kalau abang tanya saya, putih lagi condition cantik, yang ini condition cantik, dua-dua condition cantik, cuma menang barang aksesori, sport rim, skirting, body kit semua dah lain. Lagi satu 1.8. Memang yang ini lajulah. Yang ni horsepower dia lebih 1.8 liter. Dia punya grill pun lain. Yang ini grill pun lain. Tak sama. Okey. So sekarang abang boleh pilih nak mana satu. Dengan harga yang sama 30,000, mesti abang tanya, bang, ini 2012 30,000, baik aku beli Mercedes. Tak payah pergi tempat lain. Abang datang kat sini saja. Sama tahun 2012. Harga pun sama. Macam manalah AR Speed World menyaga. Mesti abang tengah fikir, bang, satu saja. Hari ni saya tolong abang, esok orang lain tolong saya. Macam tu je bang. Kita pusing macam tu. Janganlah semua ambil untung kita satu orang je. Tak boleh bang. So abang tengok yang itu 2012 masa baru beli 100,000 lebih saja. 117. Sekarang kita 30. Yang ini masa baru harga 280k CGI. Ini model yang baru bang, model facelift, engine turbocharger, bukan kompresor. Ini engine turbocharger, abang tengok lampu smoke, bumper daylight ada, sport rim baru. Sport rim ni model Mercedes 2018. Dah tukar model 2018 C250, tayar 4 biji tayar baru. Jackpot kereta ni tayar 4 biji tayar Toyo made in Japan, tayar baru. Dalaman interior warna hitam abang tengok ni. Dalaman Mercedes bang so nampak klasik, nampak cantik, semua tip top. Yang ini yang model CGI, lampu belakang LED semua ada, siap ada skirting, siap ada exhaust, siap ada diffuser. Harga 30,000. Mana abang nak cari? Bang, barang saya ni tak ada masalah tau. Aircon sejuk, enjin elok, gearbox elok, kereta terus beli dan pakai saja. Fuel pump saya dah tukar. Fuel pump kereta ni ada masalah, saya dah tukar 1,000 lebih. Fuel pump tukar, coil pun saya dah tukar. Ada semput-semput sikit, saya dah tukar dah. Sekarang tak ada semput-semput, tak ada sedut-sedut, tak ada apa-apa. Senyum je jalan. Harga 30,000. Murah. Abang beli sekarang bang. Kalau abang tak nak beli, tak tahu nak cakap macam mana. Yang ini kalau murah, saya cakap murah bang. Kalau yang putih ni memang mahal. Okey? Mahal Yang ini kalau abang nak beli, abang fikir 2 kali, lepas tu abang beli. Sebab yang ini, dia dah siap buat. Sebab tahun kereta yang ini, 2013 masuk Malaysia 2018. Ini kereta saudara saya punya kereta. So biasalah bang, bila dah saudara, confirm abang, kita pun ambil tinggi. Tapi saya tahu barang ni boleh jual. Sebab yang ini nombor 51, engine stage 2. Exhaust dah buat stage 2. Exhaust dia bunyi dia kuat sangat. Ada panoramic roof. Okey? So abang tengok dalaman interior. AMG bang. AMG 3 batang bang. Okey. Seat. Abang tengok seat ni semua seat AMG. Okey. So yang ini bukan diesel. Ini petrol bang. Ini bukan hybrid bang. Kalau abang nak Mercedes macam yang ni, ini hybrid. Kadang-kadang ada juga abang. Bila saya buat iklan dia cakap, barang macam ni sekarang dah murah dah, 30 lebih dapat. Bang, itu bukan petrol bang. Diesel bang. Yang ini tahun dia lagi baru. Okey, kita settle yang ni dulu. Sekejap Yang ni nombor 51, spec AMG, carbon fiber exhaust. Abang tengok kat sini semua carbon fiber, diffuser, rim AMG ori. Barang ni memang jackpot. Memang jackpot kereta ni. Siapa dapat memang untung sangat. Harga 49k. Kalau abang nak murah, abang ambil yang ini. Yang ini saya nak jual 39,900 tahun 2012. Yang sebelah tu 13,18. Yang itu UK spec. UK spec punya barang. Yang ini Malaysia bang. Okey. Yang ini dia beli dekat Cycle Garage. So yang ni kita nak jual 39,900. Masa baru harga kereta ni 300 lebih bang. Yang ini abang tengok bang. Exhaust satu saja, tak ada dua. Bumper lain, rim lain, dalaman interior dia pun lain. Tak sama dengan sebelah. Okey. So yang ini 39,900, yang ini untuk bapak-bapak, ayah-ayah, kita bolehlah belikan kereta ni. Tapi untuk abang, untuk saya, untuk kita, kena jahat sikit bang. Okey, yang ini saya cakap harga keras sikit, tapi barang ni memang jackpot. Abang beli bawah 50k bang. Untung sangat-sangat. Kereta tak ada problem. Jujur saya cakap tak ada problem. Abang belilah bang. Kalau abang nak diesel yang model hybrid, ini. Yang mana nak murah Mercedes, ini E300. Okey.
Bukan 3.0 liter, yang ini 2.1 liter tapi diesel, minyak mahal. Tak ada lagi used car yang cerita kelemahan dekat kereta ni bang. Saya cerita bang, sebelum abang beli abang kena fikir. Ini diesel bang. Harga kereta ni saya bagi murah. Harga asal dia 39,900. Sebab tahun kereta ni tahun baru 2015. Tahun 2015 kereta dalaman interior lagi padu, lagi canggih. Sebab dia tahun baru. Abang tengok steering AMG, steering 3 batang, stiker kat tepi ni pun tak koyak lagi, kapet masih baru. Owner memang jaga, betul-betul jaga. Ada panoramic roof, cermin penuh. Okey? Tak apa bang. Daripada harga 39,900, saya bagi, kan diesel kan mahal kan. Walaupun kerajaan tak tolong, okey, saya tolong diskaun sebanyak 10,000. Abang bayar saya 29,900. Kalau abang rasa mahal juga, tak apa bang. Saya bagi lepaskan barang ni. Kalau abang nak, abang beli bang. Saya bagi 27,000 sahaja. Saya dah diskon banyak dah. Saya dah diskon 12K bang. Abang belilah. Saya bagi 27,000. Ini diesel hybrid, maintenance memang tinggi. Kalau abang nak maintenance rendah, ambil yang ini ataupun yang sebelah ni. Yang sebelah ni lagi tahun baru. Mercedes-Benz juga. Yang ini C200. Okey, kereta cantik AMG line ni. Okey, so dalaman abang tengok apa. Abang tengok ada pedal shift bang. Okey, steering semua cantik, dalaman cantik, semua cantik. Tahun kereta 2015. Abang tengok ni. Yang ni C200, lampu belakang dah lampu model baru, lampu 2019 punya. Okey, lampu dah tukar dah. So, kereta ni masih cantik. Ini lampu C Lampu saja pun dah mahal harga dia. Saya nak jual harga pecah market. Dekat used car mana-mana pun tak jual. Saya rasa saya yang paling murah, 59,900 C200 model baru. Yang tu model lama bang, tu 2012. Okey, yang ini 2015 ke 16, tak silap saya, 2015 ke 16. Yang ini beli dekat Cycle Garage, okey, Malaysia punya bang. Ni bukan UK spec apa semua. 2016. Abang tengok bang, saya jual bang. 79, last 75. 2016 saya pecah tengok. 30,000 saya bagi diskon. 30,000 kalau orang datang kedai, kalau dia beli kereta 79K kalau saya dapat jual, syukur alhamdulillah. Sujud terus kat lantai bang. Okey, tapi kalau abang tengok video ni, abang dapat 59,900, abang paling untung saya rasa bang. Barang saya bang, barang elok. Kalau dekat luar sana bang, dia jual murah pun, abang kena tengok betul-betul barang tu elok tak, barang tak ada banjir tak, barang tak ada accident tak, barang tak ada masalah tak. Saya punya gentleman saya cakap bang. Saya buat video, nombor plate ada bang. Ini nombor bang, saya buka, tak ada tutup. Kedai-kedai lain nombor tutup. Saya kedai besar, gentleman. Okey, kita berniaga gentle. Abang nak, abang beli. Kalau abang tak nak, jangan beli, abang beli. Yang ini. Ini barang performance. Golf GTI. Ada 2 biji. Dua-dua padu. Dua-dua padu, dua-dua mantap bang. Ini bukan 1.4 liter. Ini 2.0 GTI. Engine turbocharger. Kereta ni barang dia banyak sangat ada. Abang tengok nombor 7070, nombor Toto. Kita bagi sekali. Okey, body part GTI Ori, line merah semua ada. Paling mahal dekat kereta ni, ring BBS original. Sistem brake Brembo Ori bang. Disc dia besar, penuh. Ini disc padat. Kalau dia pakai original punya rim, tak boleh, dia sangkut. Dia aftermarket semua dah tukar. Ni semua disc brake dengan brake system saja RM11,000. Owner bagi tahu dengan resit ada. 4 biji tayar baru bang, rim BBS. Okey, kereta ni masih cantik, masih elok. Dalaman interior abang tengok. Memang padu bang, memang padu, memang okey. So memang tip top lagi bang. Tak ada masalah bang. Abang tengok barang ni, saya cakap terus terang, memang untung. Kereta memang smart bang. Harga macam Myvi dah. 39,900. Okey. So 39,900. Yang ini abang boleh beli, boleh pakai. Kalau abang nak Volkswagen Golf GTI yang dah masuk body part R semua, grill R, bumper R, okey, siap sport rim, OZ Racing. Okey, abang tengok brake system dia pun dah tukar juga yang jenama lain. Okey, caliper Porsche original bang.
Yang ni sistem pun brake dia bahaya. Tapi kalau abang tanya saya mana lagi brake padu tu bang. Itu brake gila bang. Kalau abang brake kereta tu, kalau bini abang mengandung ke, anak belakang tu rasa tercampak ke depan. Sebab sistem brake dia sangat-sangat tajam daripada yang ini. Yang ini harga 39,900. Yang ini pun 39,900. Kalau abang nak murah, saya pecahkan sebiji bang. Okey, yang ini saya diskaun RM10,000. Saya bagi abang 29,900 Golf GTI 2.0 per. Harga macam harga 1.4. Saya bagi, abang nak datang ambil sekarang. Sekarang abang ambil. 29,900 termurah dalam pasaran 2.0 liter. Bang, Myvi mana Myvi? Mana Myvi? Abang tengok sana Myvi. G3 pun saya jual 30. Bang, beli ni bang. Memang kereta Continental bang. Memang spare part dia mahal sikit belanja dia. Tapi macam mana pun abang untung. Untung sangat-sangat kereta ni. Okey. Tak nak ni juga, ambil yang ini. AJK. Passat. Harga 25. Abang ambil. Saya jual murah-murah saja bang ni. 25K ni dah memang murah. Kalau abang tak nak juga. Ni semua kereta performance bang. Ini semua kereta-kereta yang padu-padu. Dah siap make up semua. Okey. BMW 320i. Saya ada 2 BM F30. Abang tengok sana. Yang sana tu bang, jagi saya tunjuk. Okey? Yang nampak sana bang, abang nampak tak sana? Okey, kat sana tu itu 1.6 liter 316i. Harga 30K. Sekarang kita tengok yang 2.0. Ini 2.0 liter sama harga dengan 1.6 liter. Harga kereta ni 49,000, harga asal. Saya bagi last 39,900. Saya diskaun 10,000. Saya bagi RM30,000 saja. RM30,000 abang dah boleh dapat BM 3 Series yang dah siap exhaust. Bunyi semua dah ada. Dah siap ada diffuser. Dah siap ada sport rim. Okey, ada M3 body kit. Dalaman interior M. Abang tengok ni, merah-merah ni. So abang tengok BMW Sport. Yang ini sport bang sport spec. Kereta memang cantik. Yang paling cantik bunyi dia sakit telinga bang. Bunyi dia memang sakit telinga, bunyi dia sangat kuat. Okey. Yang ini dia dah buat dah. Dia dah remap. Okey, dia dah upgrade kereta ni. So abang tengok batang besi kuning pun semua nampak. M3 bumper semua ada. Harga ambil lah bang. 30,000 tepat-tepat saya bagi bang. 30K. Murah. Abang nak cakap apa lagi? Bang, datang sini abang boleh test BM. Test Golf. Test Mercedes. Abang nak beli mana satu, abang beli. Tak ada masalah. Saya tak marah pun. Lepas test abang balik pun tak apalah bang. Okay. So yang ini BMW X5. Harga 99K. Yang ini harga 89K. Saya bagi. 89,000 yang warna silver. Kalau abang nak murah, abang ambil yang biru ni. Yang biru ni saya nak harga jual sambil sedekah. Saya bagi 49,900. Ini BMW yang elok, condition cantik lagi, murah. Memang murah sangat. Yang ini kita jual offer bang. Siapa dapat memang rezeki. Abang tengok yang ini steering 3 batang memang tip top. Tip top sangat-sangat. Harga 49,900. Tapi kalau abang abang ambil silver ni dia spek premium, warna brown. Okey, kereta ni harga dia 89. Abang jangan ingat kita jual mahal bang. Kita ambil tinggi sangat. Sebab kereta ni full service record dekat BMW. Okey, mileage rendah bang. So kereta macam baru macam ni kita bagi murah, owner tak nak jual bang. Tapi kereta ni mesti akan sold dengan harga 89,000. Abang doakan je. Okey bang, yang ini harga 49,900 memang terpaling murah bang saya jual bang. BMW X5. Condition sangat cantik. Yang ini 2.0 liter M Sport Edition bang. Bumper M Sport, rim M Sport, semua M Sport. Bukan yang spek kosong yang biasa. Yang mana risau, takut nak pakai Continental. Kalau abang takut jangan beli, jangan pakai, abang beli yang ini. Yang ini Subaru. Ini barang Jepun bang. Barang Jepun abang ingat dah.
senang jaga, tahan lasak. Kalau abang compare dengan Toyota ke, Honda ke, CR-V ke, kalau abang tanya laju, inilah laju. 2016 bang, yang ini enjin turbocharger 2.0 liter saja. Dia punya pergi dia memang senyum bang. Memang senyum, laju sangat. Okey, Subaru ni gearbox dia lagi tahan lasak, lagi senang jaga, semua dia menang kalau abang compare dengan dia. Ni X70. Yang ini pun ada kelebihan dia, tapi kalau abang compare dengan Subaru, confirm Subaru menang. Kalau abang tanya maintenance, ini jimat bang. Gearbox Subaru ni susah betul nak rosak. Saya tak tipu bang. Abang beli, abang pakai baru abang tahu. Yang ini steering cantik macam ni, dashboard cantik macam ni, seat cantik macam ni, harga macam harga Myvi. Masa baru 100,000 lebih, sekarang dah macam harga Myvi. Yang ini Subaru Forester 2.0 liter. Abang tengok sistem all wheel semua ada. Okey, 4x4 semua masih function, tak ada masalah. Harga cukup murah bang. Harga macam harga Myvi bang. Myvi pun saya jual 30k, yang dekat sana Myvi G3, yang ini pun saya jual 30k. Senang bang, saya cakap dekat tempat lain, saya bagi tahu mungkin dekat sana Myvi murah, tapi kereta-kereta semua mahal. Ada tempat mungkin Subaru ni memang tempat lain memang tak adalah jual harga macam ni. Okey, mungkin dia jual kereta tu lain semua mahal. Dekat sini bang semua murah. Myvi pun dapat murah, BM ni pun dapat harga terpaling murah, Subaru ni pun harga terpaling murah. Bukan itu saja, X70. Ini pun saya jual murah, abang nak tahu tak? X70 tahun 2019, abang nak berapa bang? Abang nak berapa? Tapi offer ni sampai 5 hari saja saya bagi. Abang tengok video ni, kalau dah post 5 hari, abang lari cepat-cepat abang beli. Saya bagi terpaling murah. Okey, terpaling murah saya bagi. Abang tengok condition dia. Okey, so Subaru ni saya jual 30k, terpaling murah dalam Malaysia, tak ada wujud lagi. Okey, kalau yang ini pun dah murah, yang ini pun dah murah. Kali ni saya cakap bang, kalau saya buat video memang kalau tak pecah itu bukan rahim. Abang cari satu Malaysia, okey, satu Malaysia abang cari X70 yang harga 100,000 lebih, saya nak jual 49. Ada tak? Ada orang lain pun jual 49. Tak apa bang, saya jual 39,900. Cukup murah. Abang nak datang ambil. Kalau abang nak murah juga, abang kena subscribe channel ni, kena komen 1000, kena like 1000. Kalau view video ni dah sampai 100k, saya diskon 10,000. Berani tak bang? Tunggu view dia sampai 100k. Kalau dah view dah 100k, saya diskon lagi 10,000. Biar betul. Saya beli X70 ni, abang percaya ke tak, saya beli 37, saya jual 39,900. Siapa yang dah like, dah komen banyak, abang share video ni dekat nombor saya 017 27 37 877. Saya bagi 29,900. Biar betul. X70 29,900 dengan condition macam ni bang So abang nampak kat sini adalah sikit-sikit tu ada. Kereta tak ada accident tapi dia ada calar-calar sikit. Okey. So dalaman interior abang tengok sendiri. Interior cantik bang. Interior seat cantik, dashboard cantik, semua cantik. Plastik tak koyak. Sebenarnya saya ada buat salah juga abang. Mesti yang owner X70 ni marah. Confirm dia orang marah. Kau janganlah pecahkan harga macam ni. Minta maaf ya. Satu biji je saya pecahkan harga. Yang lain-lain saya janji saya tak buat. Tapi untuk hari ni je lah. Esok saya tak janjilah. Okay. So yang ini kita jual 29,900. Bang, nombor plate ada. Yang mana takut kereta ni accident ke, kereta ni banjir ke, kereta ni problem ke, kereta curi ke, kereta apa ke. Ni nombor abang pergi dekat JPJ, pergi dekat polis, abang scan dulu. Saya jual sambil sedekah, sambil gila. Abang tengok tu polis pun dah siren. Okay. So yang ini 29,900 saya buang harga. Siapa nak datang ambil sekarang, beli sekarang. Abang tak nak juga. Ini 2019, murah bang, murah. Tapi jual seadalah, adalah sikit-sikit tu, ada kemek sikit, itu sikit, biasalah bang. Enjin elok, gearbox elok. Harga terpaling murah. Kalau abang tak nak, ambil yang ini.
Ini SUV gajah namanya. Punyalah gemuk dia, muka depan dia pun muka gangster, muka muka jahat, muka mafia semua ada. Yang ini saya nak jual 39,000. Ini bukan hybrid. Sekarang punya SUV kebanyakan hybrid. Yang ini bukan hybrid, saya nak jual 39. Disebabkan video ni offer 5 hari saja. Okey, offer 5 hari dari tarikh video ni. Selepas ni tak ada offer. Saya nak jual harga 29,900, sama harga dengan X70, sama harga dengan Subaru, sama harga dengan Persona, sama harga dengan BMW, sama harga dengan Myvi G3. Okey, abang nak beli Myvi ke abang nak beli BMW ni? Ini barang saya jual 29,900 X6, bukan X5 bang. Abang tengok dalaman interior macam ni condition. Bang, ini jual saya sambil sedekah je lah bang. Yang penting abang doakan saya, tu cukup dah. Yang penting abang doakan saya untuk mak saya, ayah saya, family saya dah cukup dah. Saya tak nak banyak mana pun. Okey, ini X6 29,900. Murah ke tak? Cuba komen. Cuba komen bang. Saya bang, kalau nak buat gila bang, memang buat gila punya. Okey, abang tengoklah ni X70 ni. Kalau tak nak abang ambil ni. Ini BMW 316i, saya jual 30k. Kalau abang tanya saya murah ke? Memang murah, tapi condition dia cantik, kemas. Tapi kalau abang nak lagi murah, ambil yang tu. Yang tadi tu. Itu 2.0. Ini 1.6. Bang, itu murah bang. Okey? So, bukan itu saja. Yang ini Subaru pun ada. Ini Subaru facelift. Okey? Subaru ni, ini dia tahun baru sikit bang. Ni 2017. Lagi satu yang ini spek mahal. Abang kena tengok. Ini spek yang ada power boot. Ada P. Abang nampak ni P. Okey. Abang P ni ada power boot. Dalaman interior dia pun lain. Dan bumper dia pun lain. Abang tengok bumper depan dia pun lain. Tak sama dengan tadi. Yang ini saya nak jual 37,000. Okey. So abang ngam ke tak ngam? Sekarang kita pergi kat Myvi. Abang nak tak Myvi ni? Myvi ni AHD 901. Dia ada sport rim. Okey, cat dia adalah kurang cantik sikit. So yang penting ada steering Momo. Kereta macam ni kita jual harga berapa kita tengok? 15,000. Abang nak abang ambil. Saya bagi 12,000 saja. Okey, RM12,000 saja. So abang tengok lagi bang. Yang ini Proton Saga saya nak jual RM10,000 saja. Tahun Proton Saga ni tahun baru bang. Okey, kereta cantik, siap ada sport rim, barang cantik, RM10,000 saja. RM10,000, dalaman kapet semua cantik. Bau baru pun ada bang. Okey, RM10,000. Bukan satu bang. Abang dekat mana lagi used car, cuba komen sikit. Ada ke bang? Saya rasa tak ada lah bang. Dekat Selangor saya rasa, abang nampak start dari Exora, Innova, Livina. Okey, semua kereta ni, semua ni bang, abang tengok sampai ujung ni. Sampai ujung semua bawah 10k. Semua bawah 10k. Tapi bawah 10k bukan 10k ngam-ngam. Macam Nissan Sentra 5,900. Okey, macam Myvi ni saya nak jual 7,900. Yang mana nak tengok bawah 10k abang komen. Saya kena buat satu hari lagi. Okey, tapi kalau abang nak murah abang ambil yang ini. Ini Myvi Auto. Yang dah siap cantik dah. Yang dah siap make up macam ni. Harga saya nak jual 10,000 tepat-tepat. Bang, ini rim made in Japan bang. Ini rim Enkai ke? Enkai Ori. Ori bang, made in Japan. Okey. Yang ini saya nak jual 10,000. Bukan ini saja. Suzuki Swift pun 10,000. Barang paling rare saya rasa ni bang. Dalam Malaysia saya rasa 2 biji saja ada. Saya rasa lah bang. Okey, satu tu memang dah rosak habis, lagi satu ni cantik. Okey, ini abang nak tahu tak nama kereta ni apa? Toyota Nadia. Ini barang Jepun bang. Ini Jepun hantar kat luar negara. Abang tengok luar macam ni kan. Dalam kereta ni, abang tengok ni bang. Dia punya dashboard canggih bang. Dia punya meter dalam. Okey, dah ada Android player. So condition masih elok, running condition. Tapi bentuk dia agak pelik juga. Tapi Toyota lah.
So abang tengok ni. Ini tak ada accident, ni made in Japan, Nadia. Nadia. So abang ada awet Nadia dulu, boleh beli kereta ni. So sekarang kita nak jual hanya 9,900. Kalau abang tak nak ni, abang tak nak barang pelik-pelik ni, barang rare. Barang ni abang cat balik, abang boleh jual harga tinggi. Abang nampak ni, Nissan Grand Livina yang cantik, yang ada body kit, yang ada skirting, yang cat baru macam ni. Dalaman seat dia cantik, dashboard cantik, steering cantik, seat elok. Abang tengok seat bahagian belakang semua okey. Harga RM10,000. Mana lagi ada? RM10,000 bang. Condition cantik macam ni. Dah murah abang beli. Innova manual pun RM10,000. Yang ini Exora. Exora auto ke manual kita tengok. Saya pun tak tahu ni auto ke manual. Ini manual bang. Yang ini manual. Okey. Dalaman elok lagi bang. Cat dia pun saya rasa masih okey. Cuma rim saja tak ada. Abang nak tahu tak Exora ni harga berapa? Saya jual memang betul-betul clear stock punya harga. Harga saya nak lepaskan barang ni 6,900. Yang mana dah like, dah komen, share video ni dekat nombor saya diskon 1,000. So harga dia jatuh 5,900. Ini jual semua main-main je bang, main-main je. Kadang-kadang kita ni banyak main bang. Tu masalahnya. Jual kereta, kita beli 6,000, kita jual lah harga sama je 6,000. Saja bang. Sebenarnya kacau market juga abang saya ni. Saya ni kadang-kadang nakal juga abang, kacau market. Okey, so yang ini disebabkan minyak diesel naik harga, walaupun kerajaan tolong juga, tapi saya tolong lagi. Ford Ranger yang harga 25. Ford Ranger yang harga 23. Yang diesel saya bagi 15,000. Yang ini 4x4. 4x4 saya bagi 15,000. Abang nak, abang beli. Sekarang beli. Yang ini Ford Ranger, okey. Aircon sejuk, body saja macam ni. Abang nak tahu tak harga berapa? Saya bagi tutup mata lah abang. Tak apalah abang, jual sambil sedekah. Saya nak bagi abang RM10,000. Biar betul, dalam video ini saja saya bagi abang RM10,000. Abang percaya ke tak bang? Saya beli mahal bang. Saya beli 20 lebih ni. Tapi dah lama. Yang ni saya dah simpan dah lama. Disebabkan diesel lagi mahal. Yang ini limited time bang. Kalau diesel turun saya naik balik. Tapi tak apalah, saya tak adalah jahat macam tu. Okey, tak apalah, abang beli dah RM10,000. Ini RM10,000, abang datang, abang beli, ambil saja. Yang ini petrol. Toyota Rush siapa nak? 7 seater, Sporim ada. Okey. Yang ini dalaman dia lagi luas dari Alza. Saya nak lepaskan saja, saya nak clear stock saja. Abang nak, abang ambil. Murah-murah saya bagi bang. Saya nak harga Toyota Rush ni hanya RM15,000. Murah. Tadi kan saya cakap Myvi 30K, Myvi 30K bang kan? Inilah Myvi 30K. Okey. Myvi G3 tahun 2018. Okey. Kereta aircon ada, Sporim ada, nombor cantik, barang cantik. Market orang jual 38, 37. Saya jual 29,900. Bang, Myvi lama pun harga 25, 23. Baik beli ni. 29,900. Abang belilah Myvi ni. Cukup. Saya duduklah terus bang. Cukup murah. Bang, 29,900 dengan harga sama ni. Saya jual. Ada yang Mercedes saya ada yang Subaru saya ada yang X70 pun saya ada. Okey. Kalau abang nak cantik lagi, abang ambil Myvi depan dekat belakang. Dekat belakang tu ada Myvi G3 yang tahun baru lagi pun ada. Okey. So Exia, ramai cari Exia. Ambil ni bang. Yang ini kita nak lepaskan harga hanya RM15,000. Kalau abang rasa mahal, saya pecahkan harga. Kita nak lepaskan offer, ambil RM14,000 sahaja. Okey, RM14,000. Myvi yang warna gold ni Myvi SE bang. Yang ini saya nak jual
harga RM15,000. RM15,000 kereta cantik, kereta elok, kereta padu. Memang tip top bang. Proton Saga ni tahun dia masih baru lagi. Siap ada sport rim. Okey. Yang ini automatic. Yang ini kita nak jual. Okey. Harga 15. Tapi saya bagi abang RM12,000 saja. Saga ni saya nak jual RM12,000 saja. Yang ini 1.3 liter. 1.3. Yang ini Saga 1.6. Saga ni 1.6 special edition. Yang ini pun saya nak bagi RM12,000. Yang ini murah. Murah sangat. Saya cakap terus terang bang. 1.6 liter Saga mahal. Okey. Yang ini saya nak bagi RM12,000. Abang tengok RM12,000 tambah lagi RM3,000. Ambil bang ni. Yang ini Proton Saga saya nak jual RM15,000 saja. Siap ada sport rim baru, tayar 4 biji baru. Okey. Abang tengok harga asal 16,900. Saya bagi 15. RM15,000 saja. RM15,000 abang beli. Harga 25K. Abang datang kedai lagi murah. Okey. So abang tengok RM15,000 abang dah boleh dapat Saga CVT yang model baru. Dahsyat bang. AR Speed Dual. Buat gila, memang buat gila. Kali ni saya buat gila bang. Honda FD ni RM20,000. Honda Civic FD 2010 RM20,000 dah murah. Honda CR-V ni yang cantik, yang handsome, yang elok, harga 29K. Saya diskaun lagi RM5,000. Saya diskaun RM5,000. Abang nak tak? Berani tak? Ambil sekarang bang. Memang murah. Yang ini Iris, saya nak jual RM15,000 saja. Yang ini Nissan Grand Livina automatic. Abang ambil lah bang. RM15,000 saja bang. Semua murah-murah saja bang. Murah punya murah. Toyota Innova. Yang ini Innova 2009. Harga RM16,000. Kalau abang nak, saya bagi RM15,000. Murah. Honda BRV. Kita kacau market lagi bang. So saya minta maaf lagi. Yang mana owner-owner Honda BRV. Saya minta maaf. AR Speed Dual minta maaf. Saya nak pecahkan market BRV ni untuk satu biji ini sajalah. So siapa dapat dia rezeki. Kita jual RM49K. Tapi saya diskon RM20,000. Ya betul bang, betul. So daripada harga 49,999 abang diskon 20K, jadi jatuhnya 29,999. Biar betul. Betul bang. Terpaling murah dalam Malaysia. Ada orang nak lawan saya tak bang? Ada ke nak lawan? Kalau dia lawan memang dia mati bang. Okey, kita lawan. So yang ini saya bagi 29,999. Kita bagi harga gila-gila Honda BRV yang V-Spec. Bukan spek kosong. Ini V-Spec. Abang tengok. Chrome. Leather seat. Cantik. Dashboard cantik. Leather cantik. Okey. Yang ini saya diskon 20K. Tapi saya tak boleh buat selalu lah bang. Okey. Saya buat selalu nanti kesian owner-owner yang BRV. Okey. Kesian. Jangan buat macam tu bang. Tak baik. Yang ini kita buat macam cabutan bertuah. Kalau saya buat cabutan bertuah, ramai yang komen. AR, bila nak buat cabutan bertuah? Bang, cabutan bertuah saya fikir masak-masak bang. Saya duduk. Okey. Saya duduk dekat bawah ni. Saya tengah fikir. Kalau saya buat cabutan bertuah, hanya satu kereta atau dua kereta saja dapat. Betul tak bang? Saya beli kereta yang Estima ke, saya boleh je buat cabutan bertuah harga 30K. Yang ni pun 40K. Lebih kurang 2 biji ni dah 80 ke 70K kan. Kita bagi free boleh. Tapi saya fikir macam tu 2 orang je rasa. Tayar macam tu. Kita diskonkan yang ini sikit, kita diskonkan yang ini sikit, kita diskonkan yang ini sikit. Kan cabutan bertuah jadi banyak benda ni. So lagi manfaat kepada orang, banyak orang lagi. Saya fikir macam tu lagi bagus lah bang. Okay? Biar semua orang rasa bang. Daripada seorang 2 orang rasa tak best. So yang ini kita dah tolong 29,999. Bang, abang tengok video ni, saya bukan scammer tau. Kalau abang masuk video hari ni, esok saya rasa dah sold kereta ni. Jujur saya cakap, memang murah. Murah gila-gila.
Okey, ada sebiji iris yang ni. Yang ini saya nak jual 14,000 saja. Siapa nak datang ambil? Ha, ini rush 25k, bang. Yang ini pun tak apalah, saya diskon lagi 10,000. 10,000 saya diskon jadi 15,000 saja. 15,000 abang ambil Toyota Rush. Okey. Nissan Grand Livina saya nak 29, last 25. Yang ini ambillah 25. Kalau abang nak Estima, yang ini kita pecahkan harga, saya nak bagi 29,000. Ini Estima bukan model lama, ni ACR 50. Ada apa 7 seater. So yang ini saya bagi 29 saja. Kalau abang nak Arus, abang ambil Arus bang. Harga 35k. 2019 mana wujud bang harus 35k. Tapi dekat AR wujud. AR ni pelik bang wujud. Toyota Avanza saya nak bagi 17,000. Kalau abang rasa mahal tak apalah bang. Abang ambil lah 15,000. Ini 1.5 liter bang. Kalau cat ni boleh jual tinggi. Lagi mana bang? Abang nak Saga tu tak? Saga, Myvi semua murah-murah je. Itu semua bawah 20 je bang. Bawah 20 semua. So saya rasa dah gelap. Bateri saya tinggal sikit. Tapi saya cubakan. Saya pilih kereta-kereta mana. Sebenarnya saya nak buat semua ni. Saya rasa tak sempat dah. Okey, ni ada sebiji lagi. Toyota Innova. Yang auto. Yang barang cantik. Cat cantik. Kita tengok dalaman dia bersih ke tak. Innova ni tahan lasak bang. Memang tahan lasak. Kalau abang tanya Exora ke Innova, Innova walaupun lama abang boleh beli. Berani boleh beli, tak ada masalah. Tak apalah bang, harga kereta ni kita tengok berapa? 25,000. 2,005. Abang nak abang ambil 17,000. Okey, 17,000 abang ambil. So dekat sini ada Honda BRV, color putih. Yang ini saya nak jual 35,000. 35,000 abang boleh ambil color putih. Okey. Honda CR-V yang warna putih juga. Yang ini pun kita nak pecahkan harga. Siapa nak datang ambil. CR-V ni 2014 bang. Ini spek ni. Spek cantik bang ni. Ni spek. Okey, dalaman interior cantik. Ini 2.0 bang. Bukan 2.4 liter. Ini 2.0 2.0. Abang datang abang ambil je lah. 35k. Kadang-kadang saya buat video ni bang. Salesman semua marah bang. Sebab kita pecahkan harga teruk sangat. Okey. So Exora putih ni pun saya nak buang harga, abang datang ambil je lah bang. RM12,000. Betul ke RM12,000 ke scammer? Betul lah bang, RM12,000. Abang ambil je bang. Bukan manual, auto. So lagi satu ada Innova. Innova ni pun kita nak lepaskan murah-murah saja. Abang ambil lah Innova ni. Saya nak jual RM13,000. Ini baru kereta-kereta murah bang. Lagi kita ada kereta mewah dekat dalam. Tapi dekat sana ramai orang. Kita segan bang. Okey, kita segan. Tapi kalau abang nak Myvi, jangan risau. Kita ada Myvi banyak. Kita ada Honda Civic FD. Harga 35k. Siapa nak datang ambil 20,000. Gila tak bang? Gila, memang gila. RM20,000 abang tengok. Abang tengok barang saya dulu bang. Seat ni dah 1,000 lebih bang. Takkan seat ni 200. Mana dapat 200 bang? Ni 1,000 lebih bang. Siap tapak, siap wiring lagi. Abang nampak ni bawah ni ada M. Yang ni semua saya tak cabut bang. Kalau kedai lain dah cabut bang. M ni boleh jual 200. Saya tak cabut. Abang tengok defimeter tu. Budak saya nak cabut bang. Tapi saya cakap jangan cabut. Kau jangan cabut. Tapi budak saya pun tak berani nak pegang. Sebab CCTV sini banyak. Okey. Budak saya memang dia ada pakai FD. Dia nak rembat dia punya defimeter. Tapi saya tak bagi. Spoiler ni pun dia nak ambil. Tapi saya tak bagi bang. Bukan kita kedekut bang. Tapi barang-barang ni bila buka nanti takut dan tak cun jangan. Kita boleh beli lain bang. Tak ada masalah. Spoiler ada, diffuser ada, sporing ada, Recaro ada, defimeter ada. Apa yang tak ada? Adjustable ada. 20,000. Honda ni saya jual 17,000. FD ni saya jual 20. Gila apa? Siapa beli ni memang rugi. Baik beli ni. Tapi ada juga orang minat. Tak apalah kalau ada orang nak beli 17, kita jual je lah bang. Sebab tu saya tak nak review kereta ni. Kalau 17 ni harga dah macam mahal. Sebab ini 1.7. Ni ada market bang. Saya rasa kalau Choi nampak kat sini. Choi Motorsport nampak ni. Datang kat sini. Dia buka kemah kat sini terus bang. Dia buka kemah kat sini. Okey, yang ini Proton Saga ni pun harga 23. Yang ni 25. Tak apalah bang. Sakit mata lah. Yang ini saya jual 15,000 saja. Proton Saga yang ini pun 15,000. Proton Saga hitam ni pun 15,000.
Toyota Corolla Altis ni harga 20,000. Abang kena tengok betul-betul Yang ini bukan facelift. Yang ni model lama. Yang putih tu model baru. Harga 20, ni 20. Cuba abang fikir mana lagi untung. Abang jumpa saya ajar bang mana lagi untung. Putih tu lah untung bang. So yang ini Saga FLX pun harga 12,000. Yang ini kita nak jual harga 20,000. Yang putih ni pun 20,000. Suzuki Swift hitam ni 12,000. Honda Accord hitam ni jom. Honda Accord hitam kita bagi special offer. Siapa nak datang ambil? RM15,000 per. RM15,000. Yang ini yang pintu belakang panjang sikit bang. Pintu belakang dia panjang sikit yang ni. Okey. So yang ini kita nak jual RM15,000. Harga 17 saya bagi RM15,000. Dah penat bang. Okey. So RM15,000. So ada lagi kita nak cerita. Tapi video dah panjang bang. Video dah panjang sangat ni. Tak apa ke? Tak apa ke bang? Okey. So mana lagi mana? Satria Neo. Satria Neo ni. Ini kereta dah lama dengan saya. So kereta ni enjin boleh start, boleh jalan. Aircon tak sejuk. Cat kereta ni sampai dah macam ni bang tengok. Cat dia pun tak berapa gila dah. Okey. Tayar botak. Kalau abang nak tayar baru, saya tukar rim sekali dengan rim standard. Kalau abang nak tayar baru, saya boleh tukar tayar baru. Tapi dengan syarat rim dia lain. Kalau abang nak macam ni, ambil je lah. Kalau abang tak nak sport rim ni, abang nak rim standard, saya bagi 4,900. Wih, gila weh. 4,900. 4,900 Satria Neo. Bukan 1.3, 1.6 liter. Memang jackpot bang. 4,900. Vira pun saya jual 5,000. Okey, so kereta memang banyak. Honda City ni bawah 10. Honda Accord bawah 10. Toyota Vios pun bawah 10,000. Vios bang, bawah 10,000. Lari bang, lari. Cepat-cepat beli. Ini sebiji saya nak bagi offer. Okey. Yang color gold, Sagah tu 12,000. Mesti ada komen ni, mahal lah. Sagah ni lagi baru, tahun 2013. Automatic, bukan manual. Saya jual 10,000 juga. Last 12 ni harga offer 5 hari 10K. Siapa tengok video datang ambil. Tak payah call, tak payah PM, tak payah WhatsApp, tak payah message. Nak tengok enjin, nak tengok kereta, tak payah bang, rugi masa. Kita pun tak ada masa nak layan. Dah jual rugi bang, tak ada masa. Minta maaf bang. Kalau Mercedes kita boleh lah layan bang, ada untung. Ini tak ada untung. So abang jangan tanya pelik-pelik. Abang datang, bawa duit, beli saja. Saya bagi abang 7,900. Mana dapat bang? Bang, 7,900 tahun 2013 bang. Ini Mercedes. Ini Mercedes saya nak bagi 5,900. Mercedes tahun lama. Tapi condition masih mantap. Rim AMG, tayar baru. Dalaman meter AMG. Yang ni spek AMG bang. Bang, ini kereta lama, kereta repot macam ni. Abang jangan ingat repot tau. Abang tengok dalaman dia. Macam mana owner jaga bang. Tengok seat dia. Tengok steering dia. Cun tak bang? Cun ke tak bang? So yang ini mungkin abang kalau modify sikit, saya rasa lagi 10 tahun kereta ni mungkin harga dia dah lebih 40 ke 50K. Tak tipu. Lagi 50 tahun, 50 tahun lah. Lagi 10 tahun ke 20 tahun, harga dia boleh cecah sampai 20-30K. Sekarang saya nak jual hanya 5,900. Dah macam harga motor. Abang beli je, abang parking je kat rumah pun. Tak pakai pun tak apa bang. Okey, janji sini parking clear cukup lah. Okey, kalau abang tak nak, abang ambil yang ini. Yang ini 7,900. 7,900 abang boleh beli. Ni sebiji bang. Mesti ada yang komen, bang saya ada bajet bawah 5K. Tapi nak kereta cantik. Cat nak baru. Tayar nak baru. Kereta macam baru. Condition tip top. Dalam semua nak macam sebiji macam kereta baru. Kalau abang tanya Mercedes ke apa ke, memang tak dapat. Memang tak wujud lagi bang. Mana ada 5,000 macam kereta baru? Ada bang. Ni. Ini Sagah bukan 1997. Ini Sagah 2008. Last model. Owner ni bang, dia ni peminat Proton Saga. Dia beli, dia simpan. Dia pakai bang. Dekat-dekat saja. Mileage tak sampai 50K. So kereta ni walaupun tahun lama, tapi owner ni betul-betul je. Kapek original ada lagi bang. Ni kapek ori dalam tu ada lagi. Kapek Proton abang tengok tu. Ada lagi. Dashboard semua cantik. Tayar 4 biji tayar baru ni. Baru bang. Kalau abang tak sayang, abang datang dekat. Ada bau baru lagi. Okay. So yang ini cat dia semua cantik. Kereta ni macam baru. Ni owner datang sini, dia parking. Dia cakap nak 5,900. Saya cakap tak boleh.
5,000 mungkin saya try. So sekarang saya jual harga 4,900 ni. Okey, saya bagi duit dekat dia. Kalau abang minta murah, dia pun tak nak jual. Dia ambil balik. So yang ini owner letak parking kat sini, dia minta kita tolong jualkan 4,900. Kalau abang tanya saya, abang tambah sikit baik beli ni. Ni barang saya. Yang ini saya jual 7,900. Tak payahlah 6,900. Kalau abang punya bajet bawah 5K je pun bang, ambil lah Saga tu bang. Saga tu paling cantik, paling elok, paling okey. Okey, kalau yang ini cat dia kurang tapi harga dia murah sangat. Kalau abang nak kelisa pun saya jual murah saja bang. Murah, 5,900. Okey, kalau abang nak Saga, nak wajah yang bawah 4,000 pun ada. Wajah ni saya nak jual murah-murah saja bang, wajah ni. Okey, 4,900. Ha, ini bang, ini ada sebiji lagi Proton Saga BLM, saya nak jual 2,900 saja. Abang tengok harga kereta ni 2,900, abang dah boleh dapat Saga BLM manual. Yang ini Wira. Wira pun harga dia lagi mahal. Baik abang beli Saga ataupun yang wajah. Wajah ni pun kita nak jual bawah 5K. So kita ada Myvi, kita ada Wira dekat belakang. Yang mana nak tengok kereta yang harga bawah 5K, yang harga kereta bawah 3K, bawah 2K, abang kena komen. Saya tak nak buat video sekarang. Kalau komen cukup baru saya buat. Nissan Letio, yang ini barang tip top, barang padu. Ini masa baru harga dekat 100K bang. Ini hatchback bang. Okey, yang ini kereta padu memang puas hati, saya nak jual 15,000 saja. Abang nak Honda CR-V harga 25K pun boleh ambil. Mitsubishi Triton, ambil ini lah bang. Diesel bang. Okey, diesel ni saya buang harga lah bang. Triton bang 15,000. 4x4, kereta elok. Okey, yang ini Odyssey abang, Odyssey pula, Alza ni. Alza ni kita nak jual offer-offer saja, bawah 30K 2016. Abang tambah lagi 9,900 boleh dapat Honda Odyssey. Honda Odyssey ni cantik bang, macam baru lagi, masih cun lagi. Yang ini memang tip top condition. Harga 39,900 Honda Odyssey. Yang ini saya dah buat full review, dah test drive, dah tunjuk enjin, dah tunjuk test, semua dah tunjuk. Abang pergi tengok dekat channel saya dalam video. Yang ini tahun dia baru sikit. Yang ini 2011 masuk Malaysia 2015. Yang ini interior dia cantik. Dalam dia memang cantik, macam baru kereta ni. Harga murah-murah saja. Harga ni saya tak pasti sebab kereta ni 49, boleh nego sampai jadi, jangan risau. Kalau abang nak Mercedes, nak Mercedes cantik, ni. Okey. Mercedes Benz C200. Yang ini original AMG bang. Bunyi dia memang puas hati, sound dia memang padu. Okey, kereta ni saya nak jual 69,900. Yang ini puas hati bang, memang puas hati. Kereta cantik bang, ini memang ori AMG bang ori AMG. Exhaust dia memang puas hati. Okey, kereta ni dalaman interior abang tengok sendiri. Puas hati bang, puas hati bang, cantik. Yang ini bukan hybrid bang. Yang ini petrol saja. Kalau abang nak hybrid tahun baru 2018, tahun lagi baru, ori AMG line, harga sama 69,900. Okey, yang ini cukup murah, mileage 39K saja. Ini mileage. Abang tengok sendiri mileage, jangan terkejut bang. Jangan terkejut. Nampak? Carbon fiber, 5D, sound system Bassmaster. Lampu kat sini ada. Seat AMG, kereta puas hati. Memang puas hati. Berkilat-kilat bang. Tapi yang ini plug-in. Abang nak pakai petrol pun boleh. Abang nak charge kat belakang boleh. Ini kereta teknologi baru dah sikit bang. Okay. So Myvi ni 2021. Kereta macam baru. Harga 35K. 35K saja. Alza ni saya nak jual 27K saja. So kita ada Honda Accord. Kita ada Porsche Cayenne pun harga 79, Honda BR-V bawah 40K. Saya ada Toyota Fortuner yang cantik, yang macam baru. Abang tengoklah sendiri bang. Fortuner ni harga betul-betul murah bang. Okey. Yang ini bukan diesel, petrol. Kalau yang diesel tak ada harga sekarang. Yang ini petrol 4x4. Okey. Fortuner ni cantik, abang tengok sendiri. Abang tengok sendiri bang. Tengok dulu bang macam mana. Abang tengok.
Steering cantik, dashboard cantik. Baru macam ni. Abang tengok kereta ni, harga 29K. 29K Toyota Fortuner. Kalau abang tak nak, abang ambil Exora. Exora ni pun saya nak jual bawah 20K. Mercedes 2 pintu ni pun saya jual murah-murah. Porsche Cayenne. Ini kereta bos kita pakai. So kena harga dia jual. Saya nak jual 79K saja. So 79K saja. So abang tengok dalaman interior bang. Mantap bang. Ini barang Porsche bang. 79K saja. Okay. So kita ada Honda Civic FD yang padu punya. Lampu belakang saya tukar. Cat kita dah buat. Body kit kita dah masuk. Spoiler kita dah masuk. Okey, ni spoiler boleh buka, boleh setting balik. Exhaust kita dah buat. So dalaman kereta ni memang tip top. Memang tip top bang. Abang tengok bang, dashboard semua cantik bang. Okey. Yang ini saya nak jual bawah 30K saja. Bawah 30K. Kalau abang nak BMW yang murah-murah, ambil yang ini bang. Ini BMW saya nak jual harga 25. Last kita jual 17,000 saja. 17,000 abang dah boleh dapat BM 5 Series E60. Yang belakang ni BMW yang model baru sikit, harga 69,900. So kereta memang banyak. Saya buat video ni bukan semua kereta bang tak sempat saya rasa. Sebiji Proton Persona. Tahun bila? Yang ni tahun 2020. Persona tahun baru. Okay. So tak pastilah 2020 ke ataupun 2021. Harga bawah 30K saja bang. Bawah 30K. Kita cek balik. Betul lah 2020. Ni model facelift bang. Muka facelift, barang cantik, macam baru, full service record. Okay. Kadang-kadang ada dapat buku servis, kita tunjuk lah bang. Kadang-kadang owner tak bagi, kita pun tak boleh buat apa-apa. So kita sembang tak guna juga bang. Yang ini kalau kita dapat rezeki bang. Kalau kita tak dapat, tak boleh buat apa-apa. Kadang-kadang owner simpan, kadang lepas 5 tahun owner buang. Yang ini abang tengok bang. Abang tengok 2026 bulan 2 baru servis 61 km. Dekat mana? Dekat Proton lah bang. Dekat mana lagi kan? So 61 km. Buku servis ada, semua ada. Tayar 4 biji baru ditukar, resit ada, semua ada. So kereta ni harga 29,900. Siapa nak datang ambil bang. Kalau abang nak Persona yang harga bawah 20K, saya ada juga bang. Saya ada juga, tapi yang sebelah ni. Yang ini harga 20,000 bawah saja. Kalau abang nak, abang datang ambil kereta ni. Saya nak, ni 2017 bang. Abang minta murah sikit pun boleh lah bang. Sikit-sikit boleh lah bang. Okey, kita ada Exora yang ini pun saya nak jual 17,000. So itu saja bang. Video dah agak panjang. Customer tengah tengok. Okey, so abang tengok ni. Ni kenari baru masuk. Kita bukan jual macam tu bang. Kita akan servis. Abang servis ke bang? Ya bang. Kereta-kereta lama macam ni bang. Kadang-kadang owner tak servis radiator bang. Buka ni, cap ni. Boleh buka tak? Boleh. Okey. Kita akan buka cap ni, kita akan buang. Kadang-kadang air karat, air tu, air semua jenis air ada bang. Kita tengok dalam cantik tak? Alhamdulillah, semua cantik. Alam dia kalau dia merah jangan cuci lah bang. Kalau dia macam karat-karat, saya cuci bang. Okey, kita akan buat balik, semua cek balik. Esok kita tengok leaking semua balik. Yang ini kenari bawah 10K. Auto. Siapa nak datang ambil. Mini Cooper. Kita ada Mini Cooper bang. Mini Cooper ni saya nak jual harga 35,000. Ini Mini Cooper paling cantik, paling cun. Kalau abang nak Honda Civic FD, saya nak jual 20,000 saja. RM20,000 saja. Itu harap-harap jadilah bang. Itu Mercedes customer tengah tengok. Kalau jadi, kita lepas. Mercedes tu pun insyaAllah akan sold bang. Akan sold. Okay, so video dah agak panjang. Itu sahaja. Apa-apa, abang boleh call saya, boleh WhatsApp. Siapa yang beli 2 kereta dalam 1 resit, okey, kalau kereta 50,000 ke atas, saya bagi diskaun 10,000. Harga ni dah murah. Okey, abang faham Harga ni dah murah. Tapi kereta ni 50,000 ke atas,
Contoh lagi satu Wildfire. Contoh yang Wildfire ni saya nak jual 59. Kalau abang beli 2 biji Wildfire, saya diskon lagi 10,000. 2 biji kereta. Contoh kalau abang beli kereta yang ini, contohlah wajah ni 5,000. Yang ini contoh Persona ni pun 5,000, 10,000. Kalau beli dalam satu masa yang sama, booking yang pada sama, waktu yang sama, tarikh yang sama, minit yang sama. Kalau beli 2 biji, saya diskon lagi 1,000. Kalau kereta yang harga 10K ke 20K. Kalau kereta yang atas 50K, saya booking 10,000. Contoh Odyssey ni bang, saya jual bawah 50K. Kalau saya jual 55, Wildfire pun 55, abang dapat 10,000 diskon. 2 biji beli sekali. Tapi limited time. Dalam 1 bulan ni saja. Abang tengok dalam video ni, dalam masa 1 bulan ini saja saya buat abang. Okay, so itu saja. Sekarang saya nak balik. Saya pakai Mercedes BKE 828. Sebab kereta kita tak boleh parking selalu bang. So kereta ni abang tengok, kereta elok lagi. Harga kereta ni 120. Siapa nak beli? Okay. Siapa yang nak beli, call saya. Kita bagi nego, kita bagi jadi. Okay. Barang ni insyaAllah bagi lepas. Abang call saya. Kereta baru macam ni cantik bang. Memang cantik. Okay. AMG Ori. Abang nak, abang bagi tahu, kita nego sampai. Sekarang harga buka 120K. So itu saja. Assalamualaikum.